Hari ini tuan-tuan, sekeliling kita, pembohong dengan penipu ni memang ramai. Kan main ramai. Dan nama pun bohong. Kita pun dah tak boleh bezalah antara intan dengan kaca tu hampir sama lah. Intan dengan kaca dah tak boleh nak beza lagi. Apa tanda burung perempat buluh bergedek di patuk angsa? Apa tanda kiamat dekat? Perangai munafik bermahaja lela. Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk lidah terbalik. Bernyanyi mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik. Membohong orang dia memang paling asyik. Lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkis, lidah lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis tapi hatinya bak iblis. Mulutnya ramah tapi hatinya menyumpah. Mulut memuji tapi hati mencaci. Mulut pemanis-manis, hatinya dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Inilah yang berlaku di sekeliling kita.